Tangan besar muat ke nak pakai jam yang nampak macam lukisan art berat ni? Jawapan dia boleh je kalau selagi tangan abang ukuran limitan dia lebih kurang 25 cm tau. Tangan saya ni boleh dikatakan besar juga lah sebab saya ada workout, ada main gym juga. Lepas tu saya pun tinggi 171, berat 77. So tangan saya obviously besar jugalah. Tapi muat pakai jam ni lepas saya buka 3 tau benda ni. Yang ni baru 2, ada lagi satu lah. Tak tahu hilang mana. Sebab saya simpan 2 je just in case kalau nak jual kan. Tapi yang ni saya kena buka sampai 3 tau. Dia dah bagi special tool untuk buka benda ni just in case kalau jam ni terlalu besar. Sebab jam ni sampai-sampai tu memang dia besar tau, dia punya cutting tu. So kalau tangan korang kecil sikit daripada yang maximum dia tu, korang kena buka lah pakai alat special tool ni. So ya, tangan besar muat je kalau nak pakai jam tangan yang nampak macam lukisan ni tau. Lepas tu jangan risau pasal bateri sebab ni dah 5 bulan. Bateri masih ada tau, dia masih bergerak macam normal. Sama macam jam dekat phone tau. Nampak 9 3 dekat jam ni pun 9.37 tau. Lepas 5 bulan bateri dia masih ada. Lepas tu dia bagi extra bateri lagi tau dalam kotak untuk korang tukar lah kalau just in case dia habis bateri. Tapi buat sekarang 5 bulan masih tak habis bateri tau. So kalau abang minat juga dengan jam yang nampak macam lukisan ni, abang boleh tekan kat beg kuning. Harga dia pun tengah murah tau sekarang.